Oh, sambar. Oh, sambar lagi. Oh, strike. Strike. Okey, strike ni. Tarai. Oh, cai direct. Oh, kena. Oh, strike lagi. Oh, hush. Assalamualaikum geng. Hari ni kita mancing lagi. Kita main dekat pantai. Pantai Mangkuk. Kita bersama abang wei kita. Nak kamera dah. Kita tengoklah macam mana ada hasil ke tak. Mula-mula ni kita nak main Carolina lah. Teknik Carolina rig. Main SP lah, SP kecil tu. Tengok ikan apa yang sudi ambil. Kalau tak ada juga, kita bawa juga upah sikit. Bawa upah udang. Kita main udang seret. Okay, let's go. Okay, kita try main micro jig tu. Kita cuba-cuba. Tengok ada tak. Micro jig pun lama tak pakai kan. Karat habis dah. Kita cuba. Kok ada lah yang sudi menyambut tak. Okay, jom. Ombak agak besar sikit hari ni Sebab cuaca pun macam nak hujan Gelap Kita try lah. Kok ada. Besar ombak kita pakai SP daripada Shinju Geli Worm 45 mm. Kita buat panjang ni lah, cukup kan. Lebih kurang adalah dekat 2 kaki. Ni cara simple lah ni. Kita nak buat letak batu batu ladu bawah ni tanpa menggunakan magnet. Kita sipu 2 kali sini ataupun 3 kali. 1 2 3. Ni cara simple ni Kalau nak comel kena pakai magnet lah. Lagi kena pakai doa amak aja. Lepas tu kita masukkan tali yang kita ikat dia. Buat ring dia. Kita letak di cili. Ni aku tak pakai cili, aku pakai snake ni. Buat casting itu. Baru kita perambut mata kain. Okay, ni SP kecil ni. Sorry pasir sikit Sumbat kan. Cucuk kepak ni. Cucuk. Bagi dia center. Okay, masuk sikit. Tapi kalau dah separuh, tembuskan dia macam ni. Senang je. Biar jadi gini. Okay, siap. Lepas tu boleh balik. Okay, jom kita tengok.
Ish. Oh, comel ayat ni. Oh, dah lah. Oh. Oh, tak lekak. Ada. Dua kali bahaya. Okey, apa? Ha? Oh. Oh, tu gegar tu. Oh, strike. Oi, apa ni? Oh, strike ni. Ui, gagal. Oh, saya comel. Oh, saya strike. Wah, pasal kaki aku. Oh, aduh eh. Bapak sah. Atas batu ni, yo. Jom kita cari lagi. Yang ambil depan ni dia. Okey, kita tukar teknik ya. Kita main popper SP. Popper plat SP. Kita tengok. Jika aku banyak nunggu depan ni. Allah kau. Ada geng, ada. Lekat ni. Dia main depan ni lagi. Oh, tak lekat. Okey, kita cuba ekor dah putus Kita tengok kan dah. Masih berjadi dah. Oi, ada sambaran. Okey, strike geng. Strike. Baby GT kau. Oh, aduh geng. Aduh lagi. Teknik popper geng. Popper plat SP. Ekor tak ada Ekor putus dah. Tapi dia bahang lagi. Baik, tengok sambar ni gila. Tak relax lah. Tengok sambar. Oh, sambar lagi. Oh, strike.
Aduh, lucu. Beriah dah. Tak apa-apa dah. Oh. Oh, tambah lagi. Tambah lagi. Allah, tak lekat. Kita main lagi. Tambah lagi. Jauh sikit. Baby GT. Kita target Baby GT ni geng. Oh. Sambar tak kena dah. Apa peseng lah? Ekor tak ada dah. Okey, strike ni. Tarai. Oi, cair direct. Oh, Allah lucu lagi. Saya sedap ke? Ha? Oi, lekak. Lekak ni. Oh, kena. Kena. Oi, sedap. Oi, layan. Oi, akrobatik Layan. Haha. Oh, dia. Double strike. Wah, kata buat ceria hari-hari je kata. Oi, besar. Buat ceria hari-hari dah. Hari-hari yang malang Double strike ni. Tengok warna putih, warna pink Hanya. Okey, kita cari lagi. Makan ikan je semua. Oi, lucu. Lekak dia ambil. Oh, strike lagi. Ush. Oi, ganas Ganas. Oi, ni apa ni? Oi, ikan kerongnya. Ikan kerongnya, geng. Ikan kerongnya pun bahan, geng. Copper SP. Jaket besi Ikan kerongan, ikan jaket besi. Ikan cencaru. Pongoh oleh. Oh. Oh, strike lagi. Alamak. Sudah. Oh, ada. Oi, Baby GT. Baby GT. Selamat kembali bertemu Setahun tak jumpa
Tahu tak jumpa dengan baby GT ni. Okey. Kita main laju Ni kita main teknik popper, main laju. Ui. Oh, strike in. Ui. Ui, kasar. Aduh weh. Bapak besar. Oi, ni baru jalan ngai tau. Capak boleh. Kat gini pula weh. Tinggal ambil udus tu. Kita cari lagi. Kita main besar sikit, ombak besar sikit. Pecahkan yang besar sikit. Oh. Strike. Tarai. Oh, terbang. Banyaknya ikan ni. Ui, besar. Ui. Jangan jatuh. Jangan jatuh. Oh, strike. Oh, gedik. Oh, gedik geng. Double strike. Bapak laju benar. Ikan kurangnya. Ada bergadik. Oh, sekumpulan ikan cencaru. Ikan cencaru. Okay, kita main laju sikit. Ui. Nothing tu. Strike lagi. Reverse strike lagi. Oh, besar oh. Ui, strike kok. Allah lucu. Ui, strike lagi. Oh, alhamdulillah strike. Double strike. Ni baru mancing guys. Capak boleh. Wah, kongai rupanya. Kita cari lagi. Ingat nyepik bawa dia. Oh, strike. Oh. Wow. Tengok catch. Oh. Tak lekat lagi geng. Oh, lekat dah. Kena. Aduh, lucu geng. Lucu. Besar buat tau. Okey, strike Aduh, lucu. Uish. Karen guys. Karen. Ikan cencaru. Kita target ikan lain. Ikan tu kalau lucu pun tak apalah. Okey, strike.
Alah, lucu lagi. Oh. Oi, karen. Sini. Mana? Kerongnya kau? Aduh. Okay, kita cari lagi. Kena. Kayu. Kon. Tak nampak je. Belum nampak. Melia. Aduh, ikan ni lagi. Oi, bukan. Tak, aku cek gini, Bi. Dia kau ni cuma gini. Taruhan ni. Opposite lagi. Okey, faham. Tengok lapuk dia ada yang ni. Strike lagi. Apa ni? Aduh, lucu. Sayang. Kalau pun tak digoreng. Tadi tak berapa tu. Kena ni. Laju. Sedap. Sedap. Mari sini. Baby Gigi. Kerong eh? Tak, Bi. Aku ya. Ya. Kak. Kena. Hujan kau? Apa aku? Kau? Ada tulis VIP ya? Ada. Kau? Strike geng. Right. Cik. Babak cik kau ni. Okey, itu saja video untuk kali ni. Putus. Aku main seret udang tadi, kena dekat tali ke apa dah. Nantilah kita repeat balik tempat ni nanti. Kita main casting guna SP kecil lah, Ajin style tapi Carolina rig. Okay, jumpa lagi di next video. Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.